Bagi saya ilmu paling penting. Walaupun setengah ada orang claim tak payah belajar tinggi-tinggi. Okey. Ini my personal opinion saya tak belajar tinggi pun. Saya darjah 6 je, saya darjah 3 je. Saya kaya raya je, saya berjaya je. Okey. Berjaya ataupun apa itu bukan kita tau. Allah bagi kita asbab. Tu kadang kita ikhtiar. Cuma ilmu, beza ilmu dengan orang tak berilmu ni Allah sebut dalam Quran jelas. Kan? Allah sebut dalam Quran jelas beza orang berilmu dan tak berilmu tak sama. Jadi kadang-kadang kita belajar tinggi bukan sebab kita nak gaji besar, kereta besar, beli rumah besar, esok kahwin dapat bini besar. Oops, sorry. You know? Everything is besar, that's you set your mentality dah kena setting dah lain. Saya fikir macam tu. Bila orang tanya, esok you belajar tinggi ni apa? Boleh dapat kerja besar, boleh beli rumah besar, kereta besar, bini pun besar. Semua besar lah, semua besar. Tapi sekarang nowadays bukan IQ, more on EQ. Kita nak kemahiran dan sebagainya. Yang penting bila you ada ilmu, nak berjaya kat dunia kena ada ilmu. Okay? Imam Syafi'i kata apa? Nak berjaya kat dunia kena ada ilmu. Apatah lagi nak berjaya kat akhirat. Mesti ada ilmu. Tempat ilmu ialah tahulah kat mana kan? Takkan kat mana tu? Tak apa, boleh belajar. Saya kata belajar je. Walaupun ada setengah orang kata tak payahlah belajar, kerja lah. Saya kalau dia nak belajar okey je. Tak nak belajar bagi kahwin je senang. Laku ni kalau tak tepi jalan. Sampai hati tepi jalan. At least kita advertise lah somewhere. Apa tadi nak cakap? Dia pula dia punya prinsip, dia bukan memaksa. Dia kalau as long as usaha dah cuba, okey. Result tu cantik ke tak belakang cerita. Dia selalu macam gitu. Kalau Ain stress kan, dia Ain takut Ain takut fail lah. Dia cakap it's okay. You study, you done your best, benda dah jadi. Let it be. Bagi saya